Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak anda cara untuk cipta poster macam ni dalam AI, dalam ChatGPT. Cara kita cari gambar-gambar makanan yang merosakkan kesihatan kanak-kanak, merosakkan gigi kanak-kanak dan sebagainya. Tutorial ini sesuai untuk guru-guru kelas sekolah rendah. Kita perlukan poster macam ini untuk kita tampal ke dalam bilik darjah kita untuk mengingatkan pelajar-pelajar yang berumur dalam 7, 8, 9 tahun ke apa kan, untuk dia orang berhati-hati dan jaga kesihatan daripada kecil. So jom kita start buat poster ini sama-sama. Okay, first of all kita pergi dekat Google dan kita search makanan yang merosakkan gigi kanak-kanak. So dia akan highlight makanan yang biasa kanak-kanak suka makan lah, yang merosakkan gigi. So kita pergi dekat images dan kita carilah gambar-gambar yang budak-budak suka makan yang merosakkan gigi. Ni. Okay, so kita boleh download gambar ni, save as, letak dekat desktop. Yang ni pun ada juga ni. Ok, so kita tekan kanan, lepas tu save as, desktop. Dan kalau anda nampak tulisan yang pelik ni kan, anda just padam yang ni, lepas tu letak PNG. Dah cukup, save. Ok, dah cukup. Kita ada beberapa gambar. Ini gambar lain ya. Ok, so kita ada gambar ni dan yang ni, tapi kita tak nak tulisan yang sedia ada ni. Jadi kita buat macam mana? Senang saja. Kita tekan kanan atas gambar yang kita dah edit. Lepas tu kita klik dekat edit. Ok, lepas tu kita crop dia. Kita ambil gambar makanan saja. Kita tak nak teks dia. Ok, yang ni saja. Lepas tu kita tekan crop, kemudian save. Tekan save ataupun Ctrl S. Oh, so sekarang kita pergi dekat ChatGPT dan kita tekan dekat plus dan klik dekat add photos and files, dan kita pilih kedua-dua gambar tadi. Mana? Yang ni satu dan yang ni satu. Pilih yang ni. Dah tekan ni satu. Atas keyboard kita hold, tekan dan tahan button control. Tekan je. Lepas tu kita tekan ni sekali lagi, klik ni. Ok, maksudnya kita dah select dua gambar. Ok, kalau anda nak upload satu-satu pun boleh, tapi yang ni saya nak select sekali dua terus. Lepas tu tekan open. Ok, dia dah upload dua gambar ni. Dan saya ada tulis prompt kat sini, ubah gambar di atas ini kepada satu poster size A4 dan sertakan teks ayat-ayat yang membuat budak-budak tak mau nak makan makanan yang terpapar dalam poster ini. Buat poster ini kelihatan simple, profesional dan sesuai dengan kanak-kanak, menarik perhatian kanak-kanak. Ok, lepas tu kita tekan dekat sini dan kita tunggu. Ok, so I dah tengah generate satu poster size A4 dan dia akan ada cita rasa yang kita type kat sini lah. So kita akan tengok gambar hasil dia macam mana. Kalau ok, kita ambil. Kalau tak ok, kita akan suruh, kita akan tulis prompt line pula, tulis arahan untuk kita suruh AI ni dia ubah sesuai poster ni kepada cita rasa yang kita nak. So kita tunggu sebentar. Dia bergantung pada internet juga. Kalau internet laju, cepat juga. Ok, nampak tak? So jom kita klik dan tengok. Jangan makan terlalu banyak gula tapi teks dia terlalu banyak tau. Budak-budak mana nak baca semua ni. So kita nak bagi
teks tu kurangkan teks. Okey. So saya tekan dekat pangkal di sini, saya tulis kat sini saya akan tulis kurangkan teks biar tulisan sangat tulisan sikit dan besar. Jangan ada tulisan kecil, tulisan banyak. Jangan ada tulisan banyak-banyak. Okey. Lepas tu kita tekan. So dia akan ubah suai poster ni kepada apa yang kita buat. Jadi kita anggap ChatGPT ni macam seorang designer tau, yang dekat kedai printing kan, kadang-kadang ada designer, kita cakap dia terus buat design mengikut cita rasa kita. So ChatGPT pun sama juga. So sebenarnya saya pandai je Photoshop, cuma selepas ada ChatGPT kan, saya jarang sangat design poster dalam Photoshop daripada A sampai Z. Sebab dah ada ChatGPT kan, dia akan buat cepat, jimat masa. Kita pun boleh jimat masa kita depan komputer kan, tak elok duduk depan skrin lama-lama kan, rosak mata dan sebagainya. Ok, finishing up. Ok, dah keluar. Ni dia, nampak tak? So ini pun cantik juga, nampak. Jangan makan terlalu banyak gula berlebihan, tidak baik untuk kita. Lepas tu ada gigi, boleh rosak. Badan cepat gemuk, cepat letih, susah nak fokus. Pilih makanan sihat, hidup lebih ceria. Ini cantik. Okey, so anda lihat tak, ini adalah gambar yang kita ambil daripada Google tadi kan, kan? So apabila kita dah puas hati dengan poster ni, kita tekan dekat sini. Okey, tekan dekat download ni. So dia akan download lah. So kita pergi dekat this computer, pergi dekat downloads. Ni dia poster kita. Kita boleh cut, bawa dia pergi ke desktop. Lepas tu bagi nama poster untuk kanak-kanak. So dah siap. Ini kita boleh hantar ke dalam grup sekolah ke, ataupun kita nak print tampal dekat classroom ke kan, untuk guru-guru darjah 1, 2 dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk unlock harta AI dekat Patreon saya. Okay, link berada di bawah description. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan anda ataupun dengan cikgu-cikgu sekolah rendah. Okay, wassalam.